Apa hukum mereka yang hadir majlis jamuan padahal tuan rumah tak padah kali. Tuan rumah tak padah ya pergi juga. Ini orang Arab panggil tufaili, dia panggil. Fak tufaili dia pergi makan keduri dengan orang tak padah. Nampak ada orang buat keduri mana dia pergi makan. Orang panggil Melayu kita panggil gopok. Boleh ke tak? Qani' pada asal kalau kira hukum fiqh, hukum dia haram, tu hak asal. Lepas tu hak aridi, kalau dia ni seka, kata kalau dia pergi tuan rumah tak murih, tuan rumah suka, tuan rumah beri, yang mujur dia mari, boleh. Tengok situ pula lah. Kita kalau orang mari kita tak padah, kita rasalah mana. Sudah jadi adat kata tak boleh, kalau tak padah dia marah le hati, tak boleh. Tak boleh. Salah kita pergi berdosa makan-makan dia tu. Kalau kata tuan ni ya orang baik, kalau padah tak padah pun kita pergi Allah mujur mari orang hak lagu tu boleh kita pergi walau kita tak kena padah pun. Tu kaedah dia lagu tu. Ada ulama kita kecek benda lagu ni. Kalau orang sedekah barang supaya juga. Kalau dia mau wi barang kepada kita, dia mau nak wi kepada tok guru. Nya bertukar tok guru dengan kita nyegi pakai serba besar sikit hari tu. Dia mau nyegi sedekah pinggir teleking. Dak kamat ke tok guru, apa kita nya orang tamada je. Tak leh kita ambil haram, salah. Nak hantar kelik tu. Tak leh. Sebab dia nak wi kepada tok guru. Apanya pergi seka kata kita tu tok guru. Itu salah. Kita tak boleh ambil barang tu. Kalau kita royak dia, dah ambo bukan tok guru. Silap. Tak apalah ambil. Baru tak apa. Tak apa ambil. Kalau dia wi kerana malu saja, mada widah tak boleh ambil haram. Cara tu haram. Apa tu? Kalau beli butir, kau sangat lagi beli butir tu lebih ada tu lagi. Tu tak boleh.